Hukum ke-10. Jauhi orang tidak bahagia dan bernasib malang. Hukum ini menasihati agar berhati-hati dengan siapa yang anda bergaul. Emosi negatif seperti kegagalan, kemurungan atau nasib buruk boleh menular kepada anda tanpa disedari. Dalam dunia kekuasaan, berhubungan rapat dengan orang yang malang atau penuh masalah boleh merosakkan reputasi, peluang dan semangat anda sendiri. Contoh sejarah Lola Montez, seorang penari abad ke-19 yang memikat ramai lelaki berpengaruh, termasuk Raja Ludwig pertama dari Bavaria. Kemana saja Lola pergi, dia membawa skandal atau kejatuhan. Raja Ludwig kehilangan tahtanya kerana hubungannya dengan Lola, dan ramai lagi yang terperangkap dalam kerutuhan kerjaya kerana terlibat dengan Lola. Poin utama, nasib buruk dan emosi negatif boleh berjangkit. Seperti penyakit, suasana hati dan nasib seseorang boleh mempengaruhi orang lain di sekelilingnya. Kedua, jauhi mereka yang selalu bermasalah. Ada individu yang sentiasa terlibat dengan skandal, kegagalan atau kekacauan dalam hidup mereka. Dan ini boleh menarik anda masuk ke dalam pusaran masalah yang sama. Ketiga, pilih persekitaran sosial dengan berhati-hati. Dikelilingi oleh orang yang positif, berjaya dan stabil akan lebih menguatkan kedudukan anda. Sekiranya anda ingin belajar 48 tipe muslihat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengekalkan kuasanya dan mengelak dari dimanipulasi orang lain, boleh baca buku ini dan tekan link di bio untuk mendapatkannya. Atau dapatkan percuma ringkasan buku, link di bio.